Siapa kat sini ada masalah kaki ataupun tangan terlalu sejuk walaupun duduk kawasan yang panas? So untuk video kali ni kita akan share macam mana cara nak rawat masalah ni. Pertama sekali, kena banyak bergerak. Okay, maybe buat senaman ringan, selalu buat stretching ataupun buat urutan ringan dengan BC 300. Alright, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melancarkan peredaran darah. Okay, sebenarnya bila darah kita kurang lancar, tu yang menyebabkan tangan dan juga kaki kita mudah sejuk. Yang kedua, elak duduk terlalu lama. Tapi macam mana pula untuk orang yang buat kerja lama kena duduk kan? Akak-akak, abang-abang boleh buat stretching ringan sedang aliran darah akak abang tu berjalan lancar. Yang ketiga, kurangkan kafein ataupun rokok. Sebenarnya kafein dan rokok ni dia boleh menyebabkan kita punya salur darah kecut tau. Yang keempat, minum air mencukupi. Okay, air tak cukup dia boleh menyebabkan gangguan terhadap kita punya blood circulation lah. Yang kelima, kurangkan stres, jaga hormon and then cukupkan rehat. Okay, nak lagi best, akak abang boleh amalkan BC 300. Alright, BC 300 ni dia sangat terbaik untuk melancarkan peredaran darah kita. Okay, and then dia dirumuskan oleh 3 teknologi hebat. Teknologi ekstrak 12 serba, teknologi stem cell ginseng, yang paling best, paling special, teknologi tenaga skala. Nak tahu lebih lanjut tentang BC 300, jangan lupa follow kita. Alright, bye.